Benci mana pun kat mak mentua. Bukan mak mentua pun. Aslin tu anak angkat je. Oh, kau dah lama dah tahu yang Aslin tu anak angkat je pada Makcik Rahayu. Aslin tahulah yang dia tu anak angkat je. Kejap. Tapi dia bintikan siapa? Bintikan siapa? Bintikan ayah dia lah kot. Ayah kandung dia? Iyalah kot. Binti Muhammad Nasir. Muhammad Nasir tu bapa kandung Aslin lah. Maknanya Rahayu ambil dia dari mak ayah kandung Aslin masa kecil, kan? Yang kau banyak tanya sangat pasal Aslin ni kenapa? Aku ni tengah nak cari info pasal Irina. Tak adalah, aku nak tahu dulu susu galuh Aslin tu. Sebab kau sendiri pun tak tahu kan mak ayah kandung sebenar dia selama ni. Itu yang aku tanya. Muhammad Nasir tu siapa dengan dia? Muhammad Nasir tu suami pada Makcik Rahayu. Muhammad Nasir tu ada isteri lain lah yang dapat Aslin. Lepas tu bagi Aslin tu dekat Rahayu jaga sebab tak ada anak sendiri. Logik tak? Dah lah. Disebabkan aku bengang sangat dengan diorang pasal perangkap aku daripada awal, aku tak ambil tahu pun pasal diorang. Sekarang ni, aku tak kenal pun siapa isteri aku.